Toyota Vios G. Apa income yang selesa nak pakai kereta ni? Jom kira. Tahun 2024 harga RM95,500. Deposit 10% RM9,550. Road tax 1.5 RM90 setahun. Insurans RM1,243 kalau ada 55% NCD. Total upfront payment adalah RM10,448. Monthly installment untuk 9 tahun RM982 sebulan. Yearly installment pula adalah RM11,884. Untuk yearly expenses pula, insurans RM1243. Road tax RM90. Servis RM650 setahun. Wear and tear RM1,000. Total untuk yearly expenses adalah RM2,983. Tambahkan yearly expenses dengan yearly installment, total RM14,767. Bahagikan pula dengan 12 bulan, jadi sebulan adalah RM1,230. Berapa income yang sesuai? Jadi nak pakai 30% daripada income, total income bersih yang kena ada adalah sebanyak RM4,100. Kalau nak spend 20% daripada income adalah RM6,150. Kita apa yang kita patut kira lepas ni? Cuba korang komen.